104 juta dilaburkan untuk mengalahkan Zuhran Mamdani. Mereka ni bukan ahli politik, tapi golongan elit yang melabur beramai-ramai untuk menggagalkan Mamdani. Total keseluruhan tak dapat disahkan, tapi dikatakan sekurang-kurangnya 104 juta RM digerakkan melalui pelbagai PAC dan kempen luar. Soalan dia, kenapa? Sebelum saya start, saya nak share dulu kenapa PRU New York ni sangat penting. New York ni bandar, bukan negeri pun. Negara jauh sekali. New York City ialah sebuah bandar dengan keluasan 783 km persegi. Lagi kecil daripada Melaka. Tapi bajet tahunan ialah 520 bilion RM. Lagi besar daripada bajet yang diumumkan oleh PMAC untuk Malaysia baru-baru ni, 470 bilion. Di sinilah terletaknya Wall Street, pusat kewangan dunia dan ibu pejabat PBB. Sebab tu PRU untuk Datuk Bandar New York ni kecoh. Bukan sebab Mamdani ni Muslim, tapi beliau juga ialah Datuk Bandar New York yang paling muda sejak 110 tahun yang lalu. Michael Bloomberg menyumbang sekitar RM63.2 juta kepada beberapa super PAC seperti Fix the City yang secara terbuka menentang Mamdani. Bloomberg ialah bekas Datuk Bandar dan pemilik empayar kewangan Bloomberg LP. Lawan sebab Mamdani ancaman kepada sistem kapitalisme yang dia bina ketika dia jadi Datuk Bandar dulu. Mamdani dalam kempennya naik-naikkan cukai kepada jutawan, kawal sewa mewah dan jadikan pengangkutan awam percuma. Bagi Bloomberg, langkah ni macam kemusnahan untuk pasaran pelaburan New York. Joe Gebier pula ialah pengasas bersama Airbnb. Airbnb anda tahu apa kan? Gebier ialah penyumbang kedua terbesar, kira-kira 14.25 juta RM kepada kempen anti Mamdani. Mamdani nak kawal sewaan dan sekat penyewaan jangka pendek yang selama ni jadikan harga rumah naik. Kalau dasar tu berlaku, modal AMB akan terjejah. New York pula ialah salah satu pasaran paling besar AMB di dunia. Lauder pula pewaris empayar kosmetik Estee Lauder dan juga Presiden World Congress. Keluarganya pegang nilai hal tanah besar di Manhattan. Yang lagi penting, dia ialah tokoh utama lobi pro-IS di Amerika Syarikat. Sedangkan Mamdani secara terbuka menyokong gerakan BDS, boycott, divestment, sanction terhadap IS. Bagi Lauder, kemenangan Mamdani ini bukan sekadar isu bandar tapi lebih kepada ancaman ideologi terhadap IS dan elit Y di Amerika Syarikat. 3 nama ni antara penyumbang terbesar, atau anda juga boleh pergi ke Forbes.com kemudian cari tajuk ni. Yang banyak duit sikit letak 600,000, ada yang letak 100,000 USD dan lain-lain.